dapat berkumpul sama-sama untuk mendayakan program yang dibawakan daripada pelajar-pelajar Rizal dan Zadika Abu Hadi Warna. So, hari ini anak-anak semua kita akan tengok apa campaign program dia, iaitu program hijaukan bumi kita. So kita akan tengok ada aktiviti hari ini, tanam pokok, belajar mana nak masukkan sampah yang betul dekat tempat dia kan. So hari ini enjoy relax, santai-santai saja, okey? Okey, hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya meresmikan program hijaukan bumi kita untuk majlis hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada aluminium kan? Okey, last one. Botol plastik, botol air yang kita dah minum tu, kalau kita nampak, kita cari tong sampah warna orange. Okey, good. Okey. Nak buat demo kan? Okey. Berapa orang? Okey, kita nak 6 orang. Kita nak 6 orang. Siapa yang nak volunteer diri sendiri? Tapi 6 orang ni. Bagi 3 lelaki, 3 perempuan boleh? Jarang-jarang ni yang perempuan. Cepat. Okey, 1. Okey, lelaki seorang dulu. Okey. Okey, good. Masukkan. Yeay, we got semangat. Betul tak? Okey, kalau tim kita nak masuk dekat tong sampah yang mana satu? Jom masuk, betul tak? Jom masuk, betul tak? Nanti ada bunyi. Masuk, betul tak? Jom masuk, betul tak? Kalau betul nanti ada bunyi. Tiring, mana? Ui, dah balik, dah makan. Tiring, betul. Yeay. Ada haiwan yang dekat dengan plastik ataupun sampah yang kita buang. Nampak? Jadi kita sangkut. Kesian tak turtle? Kesian, ya. Nampak tak? Kita yang ganggu ekosistem dalam laut. Ambil jarak. Kita stretching, kita nyanyi lagu bumi hijau hari ini. Okey, so kita nak mula dah ni. Nampak tak dia pegang apa ni? Botol. Botol yang sudah kita gunting lagi. Kita dah kita tapas stiker.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, yang berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuan Prasmi kerana sudi menunggu kita hingga ke majlis penutup. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam majlis penutupan program Hijaukan Bumi Kita, anjuran pelajar UNICEF daripada Ijazah Sarjana Muda Kepedulian Pendidikan Pengajar Islam berkolaborasi dengan Tadika Anakku Adiwala Tanjung Malin.